kerusi diwakili oleh 2 orang wakil bagi setiap parti. Jadi dipengerusikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Sanusi. Jadi tadi kita duduk masing-masing membentangkan wish list. Tiap-tiap parti kan dah ada rancangan. Jadi tadi kita duduk, kita compare note apa semua. Ada beberapa kursi yang tak ada pertindihan tu, okey, beres. Yang ada pertindih tu kita setuju, besok kita sambung. Kita balik hitung, tengok macam mana. Pagi esok sambung untuk nak selesaikan. Dah banyak dah. More than half dah selesai dah. Sebab kita ada 4 parti. Jadi kena unding semua lah, bincang semua. Dari segi pengguna logo, ya. pengguna logo Perikatan Nasional tak berbangkit. Ni kita berbincang atas nama Perikatan Nasional lah ni. So tak berbangkit lah guna logo BN yang semua. Ya, itu nanti kita siap semua, kita buat pengumuman. Okey. So perbincangan dia melibatkan 4 parti lah, 2 parti baru. Keempat parti. 2 parti belum? Tak masuk dalam perbincangan pun. Pulang pada mereka lah. Bersatu pakai logo PN juga lah. Ya. Bersatu pakai logo PN. Itu kita simpan tu besok. Yalah, berunding. Buat apa berunding? Kena pakai logo masing-masing. Tak payah berunding. Atau maksudnya lebih daripada separuh tu sudah selesai lah. Sudah selesai. Kebanyakan dah selesai. Kita umumkan nanti bila semua dah selesai. Bila siap semua kita tahu. Untuk umum sebenarnya tu. Ya. Sebelum hari Sabtu. Tak nampak sangat ke? Ya, kita akan buat sebab mungkin. So, macam bagi lain dah. Ya, kita target by Thursday. Sebab bila siap semua mungkin kena panggil mesyuarat lagi sekali. Mesyuarat induk kita ni jawatan kuasa kecil. Ad hoc committee je. Siapa sebenarnya bos Perikatan Nasional? Sebab apa yang berlaku 2 hari lepas ni, aku rasa ramai tak perasan. Kalau ikutkan on paper, semua orang tahu siapa ketua lah. PAS ialah parti paling besar dalam Perikatan Nasional. Presiden PAS ialah Tan Sri Abdul Hadi Awang. Pengerusi Perikatan Nasional pula ialah Datuk Seri Ahmad Samsuri Mohtar. Pengarah Pilihan Raya PN iaitu Datuk Seri Muhammad Sanusi Mat Noor. Jadi kalau ada keputusan yang besar, logiknya salah seorang daripada diorang ni akan umumkan lah. Tapi 2 hari lepas, lain pula jadinya. Yang keluar umumkan rundingan pembahagian kerusi antara PAS dengan Bersatu dah selesai tu, bukannya Hadi, bukannya Samsuri, bukannya Sanusi. Yang umum ialah Anwar Musa. Aku ulang sekali lagi. Anwar Musa. Ramai mungkin tengok benda ni macam biasa, tapi aku tengok daripada sudut pandangan sisi yang lain. Sebab dalam politik ni, biasanya siapa yang pegang mikrofon tu kadang-kadang lagi penting daripada siapa yang pegang jawatan. So kalau orang bagi kau umum satu keputusan yang cukup besar menjelang PRN Johor, maksudnya sekurang-kurangnya orang percaya dekat engkau untuk mewakili keputusan tersebut. Alah, kita boleh tengok kan waktu pengumuman calon Barisan Nasional, siapa yang umum? Menteri Besar Johor, Datuk On Hafiz Ghazi. Kalau Pakatan Harapan pula, diorang punya Presiden sendiri iaitu Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim yang umumkan calon. Tapi untuk Perikatan Nasional pula cerita dia lain kan. Aku tengok kali ni macam Anwar Musa pula yang bagi statement kan. Dan lepas tu pula cuba korang tengok kan, sejak kebelakangan ni nama Anwar Musa makin kerap muncul setiap kali ada isu besar yang melibatkan Perikatan Nasional. Sedangkan on paper dia bukanlah Presiden PAS pun, bukanlah Presiden Bersatu pun, dan bukan jugalah pengurusi Perikatan Nasional. Dan sebab itulah aku rasa yang berlaku 2 hari lepas tu sebenarnya bukan sekadar satu sidang media yang biasa lah. Sebab kadang-kadang dalam politik ni, siapa yang diberi peluang bercakap lebih penting sebenarnya daripada siapa namanya yang paling besar. Sebab kadang-kadang dalam politik sebenarnya yang diberi peluang bercakap ni lagi tinggi jawatan dia dalam carta organisasi tau. Dan dalam masa yang sama, pelbagai spekulasi mula berlegar dalam kalangan pemerhati politik mengenai perubahan keseimbangan kuasa dalam Perikatan Nasional menjelang PRN Johor. Tapi setakat ni spekulasi itu belum lagi disahkanlah secara rasmi. Tapi apa yang semua orang boleh lihat ialah Anwar Musa semakin kerap berada di hadapan setiap kali keputusan penting melibatkan Perikatan Nasional diumumkan. Tapi betul atau tidak, PRN Johor nanti mungkin menjadi pentas pertama untuk kita tengok siapa sebenarnya yang paling berpengaruh dalam Perikatan Nasional. Dan aku bagi hint sikit, Parti Cita Malaysia ataupun wawasan daripada Datuk Seri Hamzah Zainuddin umum hari ini untuk tidak bertanding di PRN Johor. So aku dah bentangkan apa yang berlaku 2 hari lepas. Sekarang giliran korang pula, siapa sebenarnya bos Perikatan Nasional? Aku nak korang jawab, komen kat bawah.